Okay, ini adalah video last dalam prinsip bernoulli. Tanya dah sampai dah ke video last prinsip bernoulli dan video last untuk bab ni jugalah. Okay, jadi dekat dalam bernoulli ni, okay, kalau kita nak orang kata demo lah, kita akan tengok tube Venturi ataupun Venturi tube. Okay, video ni korang boleh scan dekat buku teks. Okay, QR kan kat buku teks kan ada benda ni. Okay, so tube Venturi ni apa? So korang tengok dekat sini, ini adalah tube Venturi. So ciri-ciri dia adalah ni. Dekat tengah-tengah ni, ciri-ciri dia adalah tengah-tengah ni kecil. Okey, dekat tengah-tengah ni saiz dia kecil, kiri kanan dia lebih besar. So, sekarang mula-mula korang tengok sebelum apa-apa, air dekat atas ni sama je. Sebelum apa-apa, air dekat atas ni sama sahaja. Tapi bila kita biar air tu mengalir, when we allow the liquid to flow, what will happen? Okey, tengok dekat sini tiba-tiba air turun. Air turun tu tak terperanjat. Semua orang tahu air akan turun. Tapi nampak tak turun dia tu tak sama. Dia tinggi, lepas tu rendah, tinggi balik. Tapi tak tinggi macam tadi. Jadi ini adalah dia punya apa yang terjadi dekat tube Venturi tu. Jadi, okay, apa yang kita nak buat sekarang ni adalah untuk menerangkan kenapa dia boleh jadi macam tu. Okay, jadi ini adalah dia punya rupa. Kenapa? So, pertama sekali adalah kita labelkan A, B, C. So, ini adalah A, ini adalah B dan ini adalah C. Jadi, kalau korang perasan dekat sini, okay, yang ini paling kecil saiz dia. B ni paling kecil saiz dia. Jadi, cikgu nak bagi tahu ni, bila saiz dia, tube tu paling kecil, dialah yang paling laju. Kenapa cikgu? Okey. Kenapa dia yang paling laju? Reason dia adalah, cuba korang bayangkan korang ada pipe air, water hose tu. Pipe getah tu, yang kalau oren, kalau hijau tu, korang nak pergi siram something. Okey, tapi nak siram tu nak air yang laju. Okey, korang nak air laju, korang buat apa dekat pipe tu? Korang tekan kan? Korang tekan supaya dia kecil. Jadi nampak, bila dia kecil, dia laju lah. Tu point dia. Okey, bila dia kecil, dia laju. Okey. So, sekarang ni bila dia kecil dia laju, maksudnya B lah mempunyai laju paling besar dalam B ni. So, bila laju paling besar apa jadi pada tekanan? Tekanan yang paling kecil, kan? So, dekat sini tekanan dia adalah paling kecil dekat B. Sebab itulah paling rendah dekat B kedudukan dia. Sebab dia macam ni. Air yang mengalir tu dia akan cuba nak push air ke atas. Okey, dia akan cuba nak push air ke atas. Tapi disebabkan B tu tekanan dia paling rendah, dia tak boleh push jauh. Jadi rendah je lah kedudukan dia. Okey, alright. Sekarang ni, paling slow sekali adalah A. Paling slow adalah A. Kenapa paling slow adalah A? Sebab ceritanya adalah pipe-nya besar. So bila pipe-nya besar, dia paling slow lah. Jadi paling rendah adalah A. Jadi bila paling rendah dia punya speed tu, dia punya tekanan paling tinggi lah. Okay, so A mempunyai tekanan paling tinggi dan dia punya tinggi pun paling tinggi lah sebab dia berjaya push air tu sampai ke atas. So, had ni. Dah tu C ni kenapa dekat bawah ni kenapa dia tak sama? Sedangkan kan dia macam sama je saiz dia dengan A. Reason dia adalah sebab, okay, cerita dia macam ni. Cuba korang bayangkan antara A, B, C, siapa paling laju tadi? B paling laju kan? Paling laju. So, daripada paling laju, sekarang dia terus keluar ke C. Okay, dia terus keluar ke C. Takkanlah daripada paling laju tu tiba-tiba jadi paling slow. Mestilah dia duduk tengah-tengah dulu. Faham tak? Macam dekat B tu, korang berlari sangat laju. Lepas tu, bila sampai C, takkan tiba-tiba terus stop ataupun terus slow. Mestilah korang perlahankan dulu sedikit. Jadi, C, dia akan jadi lagi slow daripada B. Tapi still lagi laju daripada A. Okay, sekali lagi B paling laju. So, dia keluar daripada B tu, masuk ke dalam C. Memang betul dia akan jadi lebih slow dekat C. Daripada B, compared to B, dia akan jadi lagi slow dekat C. Kenapa? Sebab B tu paling kecil, jadi dia paling laju. So, C tu dah besar balik. Okay, so dia akan jadi lagi slow daripada B. Tapi, dia still lagi laju daripada A sebab dia baru keluar daripada tempat yang paling laju. Dia baru nak adjust dia punya speed. Okey, jadi dekat C dia adalah tengah-tengah. So dekat sinilah yang medium. Orang kata bersederhana. Dia lah yang paling tengah-tengah. Tapi biasanya kalau soalan nak explain dia macam tak boleh lah nak tanya. Bukanlah tak boleh. Tapi macam tak banyak kita boleh terangkan dekat C sebab memang penerangannya adalah dia punya hal laju lebih daripada A tapi kurang daripada B. Tekanan dia lebih daripada B tapi kurang daripada A. So tinggi dia lebih daripada B kurang daripada A. Okey, macam itulah ceritanya. Jadi biasanya soalan tube Venturi ni akan keluar dekat objektif lah. Paling standard adalah
Yang ni. Okey. Yang mana betul pasal air kalau dia lalu tube venturi. Katakanlah dia lalu dari sini. Sepatutnya soalan bagi tahulah dia lalu daripada mana. Cikgu bagi tahulah dia lalu daripada sini. So kalau dia lalu daripada sini, paling rendah kedudukan dekat sini sebab paling laju. So tekanan paling rendah. Okey. Lepas tu kat sini paling slow. Jadi tekanan paling tinggi. So tengah-tengah dia adalah yang dekat sini. So jawapan dia adalah B bola. Okey. Yang seterusnya, rajah menunjukkan tube venturi selepas air mengalir, paras air dan tekanan akan berubah. Okay, inilah. So, air datang daripada sini. Jadi, dekat dalam ni, dia nampak dia sebenarnya sama je. Korang jangan risau dengan benda-benda macam ni. Okay, korang jangan risau dengan benda-benda macam ni. Just tengok je, slow-slow bertenang. Okay, so apa yang berlaku adalah dekat tengah ni paling laju. So, kalau paling laju, sebab graf tak tanya pasal laju, graf tanya pasal tekanan. So, bila dia paling laju, apa jadi pada dia punya tekanan? Tekanan dia paling rendah. So, jawapan dia B. Kenapa? Sebab nampak tak? Tekanan dia paling rendah. Okey, kalau tak percaya macam ya ke? Entah-entah jawapan yang lain. Okey, tak apa. Fine. Kita tengok X. X paling slow. So, paling slow tekanan paling tinggi. Sebab tu dia kat atas. Yang ni kat tengah-tengah. Nampak tak? Sama je sebenarnya. Okey. So, itulah ceritanya berkenaan dengan Hugh Venturi. Jadi, dengan itu tamatlah okey, video prinsip bernuri dan tamat jugalah video untuk bab tekanan. Okey, so apa-apa pun jangan lupa study. Oh, by the way, korang boleh juga tengok video ringkasan untuk tekanan untuk recap balik apa yang dah pernah belajar dekat dalam bab tekanan. Okey, jangan lupa studylah elok-elok. Semoga dapat kecemerlangan. Siapa buat dia dapat. Terima kasih semua. Assalamualaikum.